Ada seorang budak ni, dulu mata dia warna coklat je. Tiba-tiba mata dia sekarang jadi warna biru. Hey guys, korang tahu tak? Ada satu bayi ni, umur dia baru je 6 bulan. Tapi tiba-tiba mata dia jadi macam warna orang putih pula. Macam mana mata dia boleh tiba-tiba jadi warna biru? Okey, bayi ni dia berasal daripada Thailand. Dan masa dia baru lepas lahir je, tiba-tiba dia disahkan kena positif COVID. So disebabkan bayi ni kena COVID, doktor pun syorkan untuk bayi tu ambil satu ubat ni. Nama ubat tu Favipiravir. Dan ubat ni macam boleh katakan ubat antiviral yang boleh dikatakan negara Asia ramai gila yang pakai. Tapi lepas bayi tu makan je ubat tu, tak sampai sehari mata dia tiba-tiba jadi warna biru. Doktor pun masa tu seram gila lah kan. Sebab apa? Doktor rasa macam tak nak lah disebabkan ni tiba-tiba aku kena buang kerja pula So doktor pun terus hentikan rawatan tu. So lepas dah hentikan rawatan tu, 5 hari lepas kejadian tu, tengok-tengok bayi tu punya mata tiba-tiba jadi normal balik. Aduh, tak best lah kan. Orang nak mata warna biru, normal pula. Tapi kan, macam mana bayi tu tiba-tiba mata dia boleh bertukar warna biru pula? Okey, pakar kata yang mungkin ada kandungan kimia yang ada dalam ubat tu yang menyebabkan macam mata budak tu jadi warna biru lah. Sebab apa? Mungkin ada kimia yang terkumpul dekat kornea biji mata bayi tu. So, dia terus jadi warna biru. Masalahnya, virus sekarang berleluasa dengan influenza, COVID. Memang banyak gila. So, bagi saya, Respishield ni memang bagus gila. Sebab apa? Dia akan bagi kita punya paru-paru terjaga. Dan pernafasan kita pun memang tak payah cakap. Memang lancar. Dan masalah batuk, memang tak payah cakap. Korang akan terselamat. Berbulan-bulan saya guna dan saya nampak perbezaan daripada kesihatan saya. Memang nampak lagi sihat lah. Dan pernafasan saya nampak pernafasan saya memang sekarang rasa macam saya hirup oksigen 100%. Nak dapatkan, boleh pergi ke TikTok BioBay_my dan korang pergi ke shop dan korang search je Respishield. Tapi dalam masa sama, korang follow lah juga akaun TikTok BioBay_my tu. Sebab apa? Dalam akaun tu, saya akan aktif gila post konten. Ni, saya ada collab dengan akaun BioBay_my tu. Korang tekan je. Tekan. So, pendapat korang rasa, korang nak tak mata kita tiba-tiba jadi warna biru?